Hello, assalamualaikum guys, bersama saya Giza Maimin dan kali ini saya akan sambung Kampung LS. Ini episod 1 Kampung LS. Yang sebelum tu itu saya nak kenalkan dia. Tapi yang contohkan yang sebelum tu aku dah buat base kan. Iaitu dah kantoi ada orang dah datang betul letup kan pakai ink crystal tak guna betul. Betul lama dia. Just diamond tak guna. Ini kami dah buat base kedua ni. Kau tahu tak? Benda ni kan dia boleh jadi duit. Kau tahu duit aku money boleh apa? Kajikan. Dan ini base kedua kami dan baru umur base ni baru 1 hari dan umur base ni dah 1 hari dah jadi macam ni lah. Tak guna tu. Ini bilik aku, ini rumah bilik aku. Ini bilik adik aku. Ini bilik Faizu, kawan adik aku. Tak guna tu. Kau tahu tak yang lagi teruk apa kat sini? Kau nak tahu tak apa? Ni kat sini, ini kan map Indonesia kan. Apa tu server orang Indonesia, tapi seluruh negara boleh guna main. Tapi tu tak juga kebanyakan orang Indonesia kat sini. Tahu ni orang Indonesia. Memang mantap kan. Tok dia letak pakai pistol ya. Tadi sebenarnya kan aku tengah membina lah. Kat sini. Secara tiba-tiba ada satu makhluk datang sini. Lepas tu dia buat apa? Dia letup kan. Dia bunuh aku 3 kali tadi. Sebaik apa tu? Tak, aku dah nampak nama dia kan tadi. Macam kat dinding. Dia lari ke sini. Dah penat aku nak kejar. Aku dah tak sempat kejar. Lepas tu aku sempat letak barang-barang aku ni kat dalam chest lain lah. Aku letak kat satu chest. Mana chest saya hijau? Ni tadi. Oh sana ni. Sini sudah aku. Ni. Aku letak barang-barang aku dalam sini. Betul aku ambil tadi. Sebab nak pindah. Kalau korang nak tahu, si adik aku Fahmi, dia belum tahu lagi tempat ni hancur sebab dia masih kat sekolah. Betul tak? Kawan dia pun sama. Dia cantik 2 tempat di sini. Tempat ni aku susah payah bina bilik untuk bilik adik aku. Tu dia buat peletup macam ni. Penat aku. Tak apa, ni aku dah tu je. Korang tengoklah tempat ni. Koordinat tempat ni aku dah tak kisah pun. Kami nak pindah. Mana? Redstone. Anjing. Banyak air ni. Mantap dia. Boleh tak ambil tak perasan kot. Dah. Aku nak kita pause sampai si diorang masuk dalam server ni. Aku nak tengok reaction dulu. Anjay. Guys, ini tadi aku lupa nak rekod. Ini base baru kami. Aku tengah build. Korang tengok je aku build. Penat lah. So ya guys, aku lupa nak rekod. Dan tadi aku tahu aku dah kira aku mati.
Jap. Okay. Okay guys. Jap. Dia tengah open member weh. Okay. So, tu iyalah. Jadi kita cuba. Tak ada lah. Kalau korang tak nak tengok episod ni pun tak apa. Kita nak tengok ni je. Menggali. Aku yakin ni trap. Kita cuba. Aduh. Tunggu dia terima. Nanti dia. Sekejap Sekejap aku cepatkan video. Apa? Aku CP ke Fahmi. Okay.
Maaf ya guys kalau aku diam. Aku tengah fokus pada membina. Kalau korang tak nak macam biasa aku klik edit apa nama. Kau tak boleh nampak, takkan nampak aku punya tu. Aku punya apa nama location. Duit aku kosong tu, aku bagi si Fahmi. Nanti dia kena ganti balik Anjay. Kita dalam masalah. Base kita ni ada ingat apa? Itu dekat mana? Kau chamber. Kat mana?
Mac Donald SMB. Ya, saya jumpa Transchamber. Adik, Tak, aku pergi bersorang. adik, ini kita dah masalah, adik. Kenapa? Base kita ni kan. Ha. Base kita yang kita ni. Yang Yang baru. mana? Yang baru ni. Itu yang paling baru lah, kenapa? Kau tahu ni. Ni, saya jumpa budak Allah ni. Tadi kan saya tengah main ni kan. Ha. Saya tak sengaja ngebak nampak gua ke tepi. Ha. Saya tutup balik tau. Tadi saya tutup balik. Ni tau. Saya mining. Cuba gua. Lepas tu nampak ada bekas mic tu. Aku cuba lagi sini kan. Cek. Kau tengok jumpa apa. Betul ni. Saya cuba hancurkan Kau tahu aku hancurkan ni balik. Kita boleh manfaatkan. Saya explore base dia ni. Damn! Adik! Tengok adik! Hancurkan bang. Hancurkan. Jangan. Dia kaya aku rasa ni. Dia aku mati bang sebab baby zombie. Nak atas sini tak? Oh tak. Adik tu Kalau okay. aku datang situ aku hancurkan dia terus. Aku dapat breeze god bang. Coba nak cakap tak dekat Faizul. Kita jumpa Faizal, kita dah jumpa, kita jumpa besok orang. Kau bagi TP si si Izzat. Nama dia Comot Aladin. Comot _ Aladin. Tapi jangan hancurkan. Kita boleh manfaatkan. Dah ke? Dah ke Faizal? TPS CC. Jangan bergerak. Jangan bergerak Faizal, jangan bergerak. Weh, ni base kita. Weh, sini weh. Ini base kita tau. Jangan ambil lah weh. Aku beli weh. Jangan ambil weh. Dia ambil nepel aku weh. Jangan. Weh, aku beli weh. Faizal jangan ambil Faizal. Ikut aku. Aku invite kau Faizal. Buat apa? Dia keluar team. Sini, ikut aku. Ikut aku weh. Sini. Sini weh. Weh, sini weh. Jangan hancurkan weh. Sini. Sini weh. Sini. Kau nak buat apa? Nak pergi base orang tak ni? Aku mati. Dibunuhkan. Cepat weh, nak pergi base orang dah ni. Astaghfirullahaladzim ini. Kau nak pergi base orang tak? Jom. Faizal, kau nak pergi base orang tak Faizal? Okay. Ikut si Izzat. Jangan hancurkan base dia. Tak, kami nak mengintip dulu. Kita nak mengintip dulu. Jadi jangan hancurkan dulu. Kita nak tunggu dia baca berjaya dulu kan. Bila dia dah berjaya, kita hancurkan terus. Sini. Sini. Mahmud. Apa. Sini. Jangan hancurkan. Kaya. Aduh, kalau kita ambil tu, saya rasa automatik kita kaya, dik.
Mesti dia ada chest kan? Sehaus dia. Jangan ambil lapis. Dia ambil lapis Lazuli dekat kos-kos itu, dik. Faizo, tutup balik Faizo. Kita jangan sampai dia tahu tau kita jumpa tempat ni. Dan base kita tu kita kena banyak shift ya, dik. Dah pening. Yeah. Cepat. Weh, dah tadi saya rekod tau. Hah? Saya rekod. Kau betul? Tak apa. Tadi aku mati sebab tuan chamber gila. Mantap tu. Jom. Aku nak tutup dah. Aku nak tutup jalan ni. Sini. Aku dah penat. Macam ni, dik. Seram lah, dik. Kat base kita ni. Kan? Dia je lah. Aku dah mati 19 kali dah, gila. Cepat, weh. I built the gear. Nothing see I will be that scary. Time to cook. I'll be the liar. Let's go found a weekend. Mr. Batago Sigma Boy. Kita nak tunggu dia kaya dulu, adik. Kita nak tunggu dia tu dulu, adik. Sakit sangat gila. Aku rasa tak lama lagi dia buat spawner lah. Betul tak? Macam mana member ada kat sana? Sini. Cuba masuk, weh. Aku dah tutup kan ni. So. Sini, weh. Weh. Tu, sana. Jadi saya dah penat ah. Okay guys, sampai sini saja video kita pada hari ni. Kalau korang suka, korang boleh like, share and subscribe. Kita jumpa lagi dalam next video. Bye bye. Penat cok. Asal lagging tiba-tiba ship. Bro, kasih ini semua hitam, tiba-tiba ada yang putih. Kenapa ni? Tak apa, cantik. Warna putih cantik gak kan? Dek, cantik tak? Apa? Okay guys, sampai sini video kita pada ni. Kalau korang suka, korang boleh like, share, subscribe. Kita jumpa lagi dalam next video. Bye bye. Aku ada respawn code tu. Boleh je aku letup orang belakang. Okay, bye bye.